Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Nizuruddin Abdul Razak. Fokus minggu ini 3 minit bersama Japan. Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK sentiasa komited dalam memperkukuh pelaksanaan program Bandar Lestari dengan menitikberatkan kesejahteraan serta keselamatan penduduk. Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Datuk Seri Dr. Sabin Samitah berkata, ekspektasi penduduk Bandaraya Kota Kinabalu semakin mencabar dan sentiasa memerlukan perkhidmatan yang lebih cepat dan efisien. Jelasnya, DBKK juga berusaha untuk merealisasikan pembangunan yang lebih mampan selari dengan aspirasi menjadikan Kota Kinabalu sebuah bandaraya pintar, moden dan berdaya saing di peringkat global. Inisiatif Bandar Hijau, pemeliharaan alam sekitar, pembangunan kawasan rekreasi hijau, serta penambahbaikan sistem perparitan dan pengangkutan awam adalah antara usaha yang telah dan sedang dan akan dilaksanakan untuk memastikan Kota Kinabalu terus menjadi bandaraya yang maju dan mampan. Selain itu, Dewan Bandaraya Kota Kinabalu turut menumpukan pelaksanaan inisiatif Bandar Pintar dengan kerjasama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia bagi meningkatkan kecekapan pengurusan bandar dan penyampaian perkhidmatan. Tambah beliau, DBKK juga sedang giat melaksanakan program yang dapat meningkatkan kefahaman masyarakat terhadap kepentingan pemeliharaan alam sekitar. Antaranya melibatkan kempen penanaman pokok, pengurangan penggunaan beg plastik dan amalan gitar semula di samping memperkasa sektor pelancongan serta kebudayaan. Dewan Bandaraya Kota Kinabalu juga mengambil pelbagai inisiatif dari segi pemeliharaan warisan sejarah, penganjuran festival kebudayaan, serta mempromosi produk tempatan dan menarik lebih ramai pelancong domestik dan antarabangsa. Kesemua langkah ini bukan sahaja membantu merancangkan pertumbuhan ekonomi bandar, malah memperkukuhkan identiti Kota Kinabalu sebagai sebuah bandaraya yang progresif, lestari dan menarik untuk dikunjungi serta didiami. Beliau berkata demikian ketika berucap sempena sambutan ulang tahun ke-25 Jubli Perak Bandaraya Kota Kinabalu di perkarangan bangunan DBKK Kota Kinabalu pada Ahad. Majlis berkenaan diserikan dengan kehadiran Yang di-Pertua Negeri Tun Musa Aman serta isteri Tuan Puan Faridah Tusin serta warisan kepimpinan kerajaan negeri. Turut diadakan upacara menaikkan bendera sempena ulang tahun ke-25 Bandaraya Kota Kinabalu yang disaksikan lebih 2,000 kaki tangan DBKK dan orang awam. Sekian 3 minit bersama Japan. Dapatkan info semasa perkembangan Kerajaan Persekutuan dan Negeri hanya di Japan Sabah.